Berita boom hari ini. Presiden Persatuan Karyawan Malaysia, Karyawan, Datuk Freddy Fernandez menegaskan penyebaran video yang mendakwa vokalis kumpulan Alley Cats, David Arumugam dalam keadaan kritikal adalah palsu. Menurut beliau, penyebaran video terbabit boleh menimbulkan kekeliruan serta risiko hilang peluang persembahan bagi penyanyi legenda itu. Katanya, David masih sihat dan menjalankan persembahan seperti biasa bersama rakan-rakan Alley Cats. Susulan itu, karyawan menghantar surat rasmi kepada Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil bagi memohon tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC terhadap penyebar fitnah. Selain itu, karyawan berharap MCMC akan merangka garis panduan serta strategi kawalan digital memastikan artis tempatan dilindungi daripada penyalahgunaan media sosial dan fitnah cyber yang semakin meluas.